mabrur, iaitu yang diterima Allah. Maka mulai saat ini tuan-tuan, banyakkan berkata dalam hati, ya Allah, minta pada Allah permudahkan perjalanan haji kita. Kalau tadi Puan Rosmawati cerita tu ujiannya, memang ada ujian dia tuan-tuan. Kita tak jangka. Kadang bas depan mata dah ada pun tak nampak bas. Apatah lagi kadang UHM depan mata. Ustaz Hisham pun dia tak nampak, dia ikut naik bas lain. Maka tuan-tuan, setiap ujian itu berbeza. Maka saya mohon dan merayu sungguh-sungguh, minta pada Allah, kita istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta, ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku ni, ya Allah. Dosa ketika kita lupa, dosa di saat kita ingat, ya, minta ampun pada Allah. Moga perjalanan kita ini betul-betul Allah mudahkan perjalanan kita, walaupun sesukar yang kita dengar. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bercerita sedikit berkaitan tentang ibadah, dan saya nak tanya secara jujurnya, biarlah kita maklum dan mutawif maklum di sini. Seandainya tuan-tuan memang nekat untuk ambil pilihan kategori hajinya adalah haji tamattu', maka kita dah buat pilihan tersebut daripada Malaysia. Jangan ragu-ragu, ini haji tamattu' ke nak buat ifrad ke, sampai tu sudah tak tahu. Dua-dua lah Ustaz, saya nak dua-dua. Haji tamattu' buat, haji ifrad pun nak buat sekali, dua-dua, boleh tak? Ya. Jadi saya nak bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang di sini yang yakin memang nak buat haji ifrad? Saya rasa majoriti mungkin tamattu', sebab Ustaz Isyam kata dengan saya ramai yang dah bayar, ramai yang dah sediakan untuk dam tamattu' tu. Cuma saya nak tanya haji ifrad, rasa-rasa siapa yang nak buat haji ifrad? Sila angkat tangan. Saya nak kira secara rambang berapa orang. Jangan tengok orang sebelah, tengok diri sendiri tu. Okey. Satu, semua-semua ni saya nak tanya ni, semua-semua ni supaya mutawif kita maklum ni. Satu, dua, tiga, empat. Hanya 4 orang saja Ustaz. Yang lain apa dia? Tamattu'. Oh, yakin sungguh ya? Yakin. Alhamdulillah. Maka 4 orang ni, ya, mindset sekarang kena setting betul-betul lah. Ya, pengorbanannya, perjuangan untuk ifradnya, ya, kena setting awal-awal. Kalau mungkin di saat akhir ketika dekat atas kapal, Ustaz bangun, okey Hajar, sama-sama kita nak berniat ni, sama ada berniat umrah ataupun berniat haji. Maka dekat atas kapal terbang tu, sebelum sampai tempat berniat bermikot di Qaunul Manazil tu, nak berubah hati. Oh, saya nak buat tamattu' lah Ustaz. Boleh lagi, sempat lagi Jangan selepas tu pula, ya. Baik, maka syukur pada Allah Subhanahu wa taala, majoritinya kita memilih haji tamattu'. Okey, baik. Kita bayangkan mulai saat ini penerbangan kita dan kita mula nak berkumpul di mana semua, atau berkumpul di mana tuan-tuan dan puan? Di Movenpick. Tuan-tuan bayangkan sebelum kita sampai di Movenpick, ada di antara kita yang berada di rumah, ada yang berada di hotel yang telah ditempah. Maka perkara sunat sebelum kita nak berniat ihram, maka kita boleh amalkan perkara sunat ini, boleh lakukan ketika di rumah ataupun di hotel tadi. Apa dia perkara sunat sebelum kita nak berniat umrah tadi, berniat ihram? Yang pertama tuan-tuan, tolong gunting, potong kuku. Kemudian andaian bisai, janggut, bulu ketiak dan juga bulu ari-ari. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, mandi sunat ihram. Sahaja aku mandi sunat ihram, ada rakaat tak? Jangan tuan-tuan, sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala, mandilah sunat ihram. Okey, boleh faham ni? Kemudian dah selesai mandi, keluar daripada bilik air, kemudian ambillah minyak wangi. Nak letak dekat mana ni? Letak di tubuh badan kita minyak wangi, baik lelaki maupun perempuan. Jangan letak di pakaian ihram kita, boleh jadi makruh. Boleh faham ni? Kemudian pakailah pakaian ihram. Bagi yang wanita, pakai ihram disunatkan kita pakai ihram warna apa? Warna putih.
Cuma nasihat Ustaz, pakaian yang berwarna putih supaya tebal pakaian itu tidak menampakkan apa yang berada di dalam. Clear Pak ni? Baik. Yang lelaki juga boleh. Ada dua kategori yang boleh kita benarkan. Pertama, yang lelaki daripada rumah dia nak pakai bahagian bawah saja, kain ihram dia pakai bawah saja. Yang atas dia nak pakai kurta, t-shirt ataupun jubah, boleh dibenarkan. Okey? Dan saya minta kepada seluruh jemaah haji kembar umrah, tolong buat preparation daripada hotel ataupun rumah kita tadi tu, minta diasingkan siap-siap. Inilah set kelengkapan pakaian ihram kita. Boleh jelas tak? Yang lelaki, Ustaz, letak apa je dalam beg ni? Letak pakaian yang dua helai kain ihram tadi, kemudian letaklah tali pinggang. Boleh faham ni? Itu paling basic. Yang wanita, letaklah set kelengkapan yang boleh ditukar, letak telekung, letak handsock dan sebagainya, supaya ini mudah kita nanti dekat bila sampai nanti di hotel Mekah. Boleh jelas ni? Nak buat bila ni? Nak buat bila ni? Ketika di rumah ataupun di hotel, ya, sebelum bertolak ke moving peak. Okey, setakat ni clear tak? Boleh ikut tak? Okey. Baik, maka tuan-tuan tadi dah mandi, dah letakkan minyak wangi, kemudian dah pakai pakaian ihram, maka dah selesai itu boleh kita dirikan solat sunat ihram. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sahaja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunat ihrami rakaatani lillahi ta'ala. Okey. Kemudian tuan-tuan bangun lagi solat sunat musafir. Jangan terlupa ni tuan-tuan. Moga perjalanan musafir kita ini penuh makna dan Allah rahmati dalam perjalanan kita. Boleh niat untuk solat sunat musafir, sahaja aku solat musafir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah selesai doa, kemudian siap-siap nak pergi ke mana? Pergi ke Murumpi untuk kita lapor diri. Setakat ni clear tak? Okey. Dah selesai lapor diri, beg hand carry ke, beg luggage pun kita dah bawa, dah ambil pasport kita dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, kita akan diberikan taklimat akhir di dalam Dewan Movenpick. Dan ketika itu ada masa yang agak lama juga. Inilah saat akhir bagi jemaah lelaki yang tadi dia ambil jenis kategori dia pakai pakaian ihram di satu helai di bawah, yang atas dia pakai kurta ataupun jubah ataupun t-shirt. Maka saya ataupun kembar umrah memang galakkan dan wajibkan adalah senang. Di dewan tersebut kita dah tukar full set kita punya pakaian ihram kita. Okey, setakat ni boleh clear tak? Yang lelaki, ya. Setakat ni clear? Yang itu yang sebaiknya. Okey? Baik, kemudian kita akan dah selesai taklimat, maka kita akan mula beratur dan menaiki bas daripada Movenpick. Kita beratur dan menaiki bas. Pergi ke mana? Pergi ke KLIA. Okey? Daripada dewan tadi kita dah selesai ambil pasport apa semua, kita akan menaiki bas, kemudian terus ke KLIA tuan-tuan. Di KLIA nanti tuan-tuan dan puan-puan tak akan ada sanak saudara yang boleh ikut sama pergi KLIA nak berlambai kali terakhir ke, tak ada. Di Movenpick lah yang terakhir. Kerana di sana nanti bas akan bawa terus ke tempat boarding. Bermaksud bas akan bawa kita ke tempat boarding kita nak naik kapal tu. Ada laluan khas, bas akan masuk ke dalam kawasan kapal-kapal parking tu. Okey, boleh faham tak setakat ni? Dan di situ barulah akan ada cop dan juga daripada pegawai Saudi yang bertugas di situ. Yang itu yang kita ceritakan sebagai Mekah Road tu. Okey? Ni
gambaran dia tuan-tuan ya. Ini tadi daripada buku P, kita pergi ke KLIA. Okey, terus saya bagi gambaran dia tuan-tuan ya. Ini kejadian sebenar ya. Kemudian yang ni saya kata kita terus daripada naik bas tadi, kita terus pergi ke tempat kapal yang tu. Kemudian kita akan berurusan dengan pegawai immigration Saudi, dan di sini kita akan tunggu untuk kita berlepas. Okey, setakat ni semua clear. Dan di sini semua jemaah lelaki seperti yang tuan-tuan lihat, semua sudah siap dengan berpakaian ihram. Jangan tanya ustaz, tengok ustaz USM tak USM tak tukar pun, yang itu dia cerita lain. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan memang diwajibkan tukar siap-siap. Paling akhir dekat mana tadi? Di Murumpi. Pandai tuan-tuan. Tanya. Okey? Baik. Selesai ini urusan ni, maka kita pun akan menaiki kapal terbang. Okey? Okey, ni kita dah mula dah nak naik kapal terbang. Dah bersiap sedia dengan bag hand carry masing-masing. Okey? Dan kita pun akan naik kapal yang lelaki seperti biasa. Jika kita sebelum nak berniat, pakaian kita seperti yang saya katakan tadi, pakai ihram. Kemudian yang lelaki pakaian slipper, pakai slipper, istilah dia mudah, iaitu slipper jamban lah ya. Setidaknya paling tidak boleh menampakkan 3 jari anak kaki tu. Okey, ini muzakarah tabung haji yang baru, setidaknya 3 jari kaki. Okey, setakat ini boleh clear bagi lelaki. Yang perempuan tak jadi masalah. Okey? Baik, maka bermulalah episod kita. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kita sudah menaiki kapal terbang dan perjalanan kita lebih kurang 8 jam ke 9 jam. Okey, tuan-tuan bayangkan sekarang di dalam kapal terbang, dah dapat bayangkan ke belum? Dah dapat bayangkan Saya ringkaskan ni terus Maka tuan-tuan, di dalam kapal terbang, apa perkara yang rasa-rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh buat ni? Jangan cakap tidur Ustaz, ya tidur pun ibadah juga. Itu yang akhir. Okey, itu yang akhir. Apa perkara ibadah yang boleh kita lakukan sepanjang kita bermusafir di dalam kapal terbang 8 jam? Boleh banyakkan kita berzikir, banyakkan kita berselawat, banyakkan kita berdoa. Yang saya nak cadangkan, tolong buat buku doa sendiri masing-masing. Daripada di Malaysia dah siap-siap doa untuk isteri, doa untuk anak pertama, doa untuk anak yang kedua, doa untuk suami, doa untuk ibu, doa untuk ayah. Masing-masing doanya dah dikhususkan. Itu lebih baik tuan-tuan. Pengalaman saya, bila tak buat seperti itu, maka dia tak tahu dah nak doa apa. Bila melihat kawan sebelah sungguh-sungguh berdoa sampai menitis air mata dekat kapal terbang, sungguh-sungguh ni nak terbang ni, dia tak tahu nak doa apa. Doa pun dia tak tulis. Akhirnya, ya Allah, doa aku sama je macam semalam. Itu je paling ringkas. Tu tak boleh tuan-tuan. Ada yang lebih dahsyat, jemaah saya dia pinjam doa, buku doa orang sebelah. Apa yang doa sedih-sedih sangat panjang-panjang ni, dipinjam. Jadi cadangan saya, tolong buat buku doa masing-masing. Untuk isteri, untuk anak, fokus doa yang khusus untuk anak, untuk keluarga kita, untuk jiran tetangga kita. Okey, part ni clear? Ini selama apa ni? Selama kita berada dalam perjalanan daripada Malaysia nak ke Jeddah. Okey? Boleh dapat? Kemudian apa lagi ibadah sunnah yang kita boleh amalkan ketika kita bermusafir selain daripada berzikir, kita berselawat, kita berdoa? Apa lagi? Boleh banyakkan baca Al-Quran. Siapa yang nekat betul-betul, ya Allah, nak habiskan, nak kata Al-Quran ni selama 40 hari, 43 hari berada dekat Mekah, berada dekat Madinah, nak khatamkan Al-Quran. Ini adalah the best time tuan-tuan. Bermula daripada saat kita bermusafir itu amat digalakkan. Banyakkan baca Al-Quran. Dan akhirnya apa lagi yang boleh kita buat? Ibadah juga. Ustaz, memang tidur je lah Ustaz. Yang itu yang terakhir lah. Jangan tengok pula Ustaz yang tidur Jadi itu yang kita boleh amalkan ketika kita bermusafir. Maka tuan-tuan bayangkan di dalam kapal terbang, makanan pun dah dihidangkan. Kali ini makanan yang kedua tuan-tuan dan puan-puan sedang nikmati. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan saat ini tuan-tuan dan puan-puan sedang nikmati makanan yang kali kedua di dalam kapal terbang.
maka ini adalah isyarat kita sebelum landing. 1 jam sebelum itu maka kita akan landing. Okey? Boleh faham setakat ni? Maka selepas kita makan kali kedua, insya-Allah mutawif kembali umrah akan datang jumpa tuan-tuan dan puan-puan, akan nasihatkan. Bagi yang jemaah lelaki akan di spot check, bang, betul ke bang semua dah diselesaikan dalam, semua dah ditanggalkan? Abang tengok macam pakai kasut ke pakai slipper? InsyaAllah mutawif akan pusing dekat dalam kapal terbang nak pastikan dan get ready untuk kita apa ni? Untuk kita berniat dalam rukun pertama. Okey, setakat ni clear? Baik. Mutawif pun akan jumpa jemaah, pusing, akan pastikan, make sure semua dah berniat. Kalau ready, kebiasaannya pilot akan ingatkan 30 minit nak sampai ke tempat mikot, melewati kawasan mikot. Biasanya pilot akan ingatkan. Kemudian 5 minit pun pilot minta jemaah boleh berniat sekarang. Pilot pun akan beritahu remind. Dan mutawif pun akan buat spot check semula. Okey? Baik, di sini maka bila disebut saja untuk berniat, maka ada 2 jenis ni kita nak berniat. Pertama, bagi jemaah yang kita ni dah nak tunaikan haji menggunakan tamattu'. Kemudian yang kedua nak gunakan ifrad. Maka di sinilah nak menentukan niat. Tuan-tuan dan puan-puan dah tetapkan tadi, seperti yang saya nyatakan tadi awal-awal kita bincang tadi. Okey? Bagi yang melaksanakan haji tamattu', maka kita akan sempurnakan ibadah umrah dahulu. Okey. Setakat ni boleh faham dan clear? Jadi jangan fikir pula, Ustaz, saya ni memang buat tamattu', tapi kenapa dalam niat saya tu tak ada sebut perkataan haji? Ni saya tanya ni tuan-tuan puan. Ustaz, saya ni memang nak buat haji tamattu', Ustaz, tapi kenapa Ustaz ajar saya tak ada niat haji, sebut umrah je? Sebab apa ni tuan-tuan? Belum buat laksanakan haji, kita nak laksanakan umrah dahulu. Barulah nanti pada tarikh 7 Zulhijjah kita akan niat untuk haji. Ini untuk haji tamattu'. Clear ke tidak ni? Okey. Bagi yang ifrad, maka dia akan berniat haji di situ. Okey? Dia sebut perkataan umrah, tapi dia sebut perkataan haji sebab dia berniat untuk haji ifrad. Setakat ni clear tak tuan-tuan? Okey. Baik. Maka inilah keadaan selepas makan kali kedua. Muka banyak senyum. Okey. Baik, kita lihat seterusnya. Okey, Cik Syarul. Okey. Sekarang kita, ini kategori haji, saya fokuskan kepada haji tamattu' dan haji ifrad ya tuan-tuan ya. Jadi kita terus kepada nak berniat. Okey. Okey, berniat mestilah ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita berniat dekat Movenpick tadi tu? Dia berniat daripada Movenpick tadi, dia dah berniat dah siap ihram, dia siap terus berniat. Boleh ke tidak? Boleh, tapi kena dam. Sebab apa? Dia tidak berniat di tempat berniat. Boleh faham ni? Maka jatuh tak niat dia tadi tu? Dekat Movenpick tu kalau dia berniat, jatuh tak niat dia? Jatuh, terpakai niat itu. Dan dia sedang berihram daripada Movenpick pergi ke lain 8 jam perjalanan tu kan, dia sedang dalam keadaan dia berihram. Sebab apa? Dia telah berniat tadi. Tapi niat itu bukan di tempat berniat. Jadi wajib umrah, tempat berniat kita dekat mana? Di mikot. Mikot itu adalah tempat berniat. Okey, setakat ni clear? Baik, Cik Syarul. Dan kita akan mula berniat bagi jemaah yang memilih haji tamattu'. Maka kita akan berniat umrah dengan niat apa? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ada perkataan haji tak? Tak ada, sebab kita nak buat umrah. Okey?
Jadi itulah niat dia. Kalau bagi yang melaksanakan tamattu, maka kita sempurnakan dengan ibadah umrah. Okey, dengan niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku tunaikan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, jangan pula niat sekarang ni betul-betul. Okey ya. Manakala bagi jemaah yang ifrat tadi 4 orang, ya puan, dan yang di belakang 4 orang, maka niat dia apa? Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, masing-masing dah berniat belum? Belum lagi? Buat syarat aja. Dah Ustaz. Okey, kalau belum terkejut. Okey, dah niat ni. Okey? Dah sekarang tapi jangan betul-betul tuan-tuan. Ini saja. Okey? Setakat ni clear? Okey, kemudian mutawif pun akan spot check. Ji, dah berniat belum Ji tadi? Jangan kata, alamak Ustaz, saya usyuk sangat makan, tak terniat tadi. Dah cerita lain pula. Okey, semua dah niat, Ajar dah niat tadi? Alhamdulillah. Okey. Maka selesai kita berniat, maka kita secara automatiknya dalam keadaan ihram dan terikatlah dengan larangan ihram yang 13 perkara tersebut. Okey, Haji Syarul tolong terus habis sikit ke larangan ihram tu Maka secara automatiknya kita sedang dalam ihram dan terikat dengan larangan 13 perkara ihram itu. Kemudian larangan ihram ada 2 jenis, iaitu tarafuh dan juga itlaf. Yang membezakan kedua-duanya mesti ada membezakan perkara ini Baik, jenis tarafuh ini adalah bertujuan untuk bersuka, seronok-seronok saja ataupun berhias. Apakah dia perkara yang larangan ihram? Pertama, menutup kepala bagi lelaki. Bermaksud dia tutup dengan kopiah ataupun songkok ataupun dia selubung dengan selimut. Memang dia tak nak buka. Mutawif tegur pun dia nak selimut, dia tak nak buka maka ia terkait dengan larangan ihram. Yang kedua, pakaian yang bersarung bagi lelaki, menutup muka bagi perempuan, sarung tangan, bau-bauan yang ini minyak wangi, minyak di kepala, janggut dan mukadimah jima, bersetubuh nikah kahwin. Perbuatan ini, yang tarafuh ini, jika sengaja dia lakukan suka-suka, seronok-seronok sengaja, maka dia berdosa dan dikenakan dam. Okey? Baik, contohnya Ustaz dah tegur dah, Ji, jangan tutup kepala, tapi dia memang tak nak dengar, dia suka-suka. Maka boleh jatuh dosa dan dikenakan dam. Kalau Ustaz tegur tapi dia baru teringat, oh tak boleh Ustaz, tidak sengaja ataupun jahil tak tahu, lupa, maka dia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Okey, boleh clear tak ni? Okey? Baik, jenis ikhtilaf pula adalah menggugur, menghilang, merosak ataupun membinasakan. Apakah dia? Iaitu rambut ataupun bulu di badan, kuku. Kemudian membunuh binatang buruan, menebang, menebas, mencabut pokok ataupun tumbuhan. Yang ini kalau sengaja berdosa dan dikenakan dam. Kalau tak sengaja, dia lupa. Contoh rambut tadi, dia lupa, walaupun dia lupa, dia garu-garu, tengok ada rambut gugur daripada tangan sebab perbuatannya, walaupun dia lupa, dia tidak berdosa tetapi dikenakan dam. Faham tak ni? Macam Dr. Samsiah kata tadi, yang paling risau wanita adalah keguguran rambut. Maka kita kena faham, mudah saja, asalkan perbuatan itu memang kita buat. Perbuatan itu memang kita buat, bukan kita tanggalkan tudung tengok ada rambut, maka itu tidak dikira dikenakan dam.
itu kira gugur, itu semula jadi. Namun kalaulah dia garu, maka dilihat memang ada kelihatan rambut, perbuatan itu daripada kita, maka dikenakan dah. Okey, setakat ni clear tak? Okey. Maka kita sedang ihram dan larangan 13 ni perlu kita jaga. InsyaAllah kebiasaannya tak ada apa-apalah yang berat bab 13 larangan ihram ni. Kebiasaannya pengalaman membawa jemaah semua alhamdulillah semua jaga dengan baik ya larangan ihram ni. Okey? Baik. Maka kita pun lepas daripada berniat tadi disunatkan kita berapa? Kalau daging tu tak termasuk dalam golongan bulu-buluan. Dia tu daging ya. Itu lain lah tu. Yang tu kita mention memang ada bulu-bulu okey okey, baik. Maka kita disunatkan selepas daripada berniat tadi, tak kiralah haji, niat haji ke niat umrah tadi, maka disunatkan kita bertalbiyah. Sama-sama dengan saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyakkan lafaz talbiyah ini sehingga bila kita disunatkan berhenti, sehingga kita nampak Kaabah, barulah kita disunatkan berhenti daripada talbiyah. Selagi mana tak nampak Kaabah, maka kita disunatkan perbanyakkan untuk bertalbiyah. Ustaz, jangan pula tanya ustaz, saya dah tengok dah Kaabah dekat mana? Dekat handphone. Itu tak dikira tuan-tuan Dia lawyer buruk, jemaah ni macam-macam, dia special case dia macam-macam ya. Okey, baik. Maka kita pun dah landing. Okey, dah niat tadi kan, tak sampai dekat 1 jam kita pun dah landing di terminal Hujaj, terminal haji kita. Okey, dah landing, dah sampai dekat Jeddah di terminal. Ustaz, selalu saya pergi sini nampak akuarium, ada ikan. Kenapa ni tengok macam tak serupa je? Sebab apa? Jangan cakap ustaz sebab boleh, bukan. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab terminal lain dia ada khusus tuan-tuan, yang itu terminal international, itu terminal yang kapal-kapal komersial semua landing dekat sana. Okey, kita memang catat yang khas, maka dijadikan tempat terminal Hujaj lain. Kalau tak nampak akuarium, memang itu bukan tempat dia tuan-tuan Maka turun daripada kapal tadi, perjalanan yang kalian boleh gambarkan dekat sini sangat smooth. Kerana apa? Turun saja daripada kapal, kita akan menaiki bas. Bas ini yang pegawai akan cakap, haji, masuk semua tu. Semua dia halau masuk satu bas. Yang ini tak kira lah warna oranye ke, warna purple ke, warna hijau, tak kira, masuk je dulu. Okey, yang ini memang kita tak akan spread asingkan ikut jemaah. Okey, boleh faham ni? Yang ini dia nak hantar ke tempat apa? Tempat apa? Tempat kitibaan, terminal. Okey? Naik je bas mana-mana pun. Okey. Baik, bila dia hantar daripada kapal tadi, daripada kapal turun kapal, naik bas, kemudian dia bawa ke terminal. Yang ini perjalanan sangat smooth tuan-tuan, sebab kita punya pasport semua dah di-chop apa semua, jadi perjalanan kita sangat smooth. Just mungkin ada touch and go je, macam checkpoint 1 just tengok pasport tu dah chop ke apa, macam tu je. Tapi laju, dah tak ada dah nak scan ke apa, tak ada dah. Memang laju, smooth. Okey. Ada jemaah tanya, ustaz, saya ni macam lenggang kangkung sangat ke bawa beg hand carry ni? Tak ada pun, tiba-tiba dah naik ni, mana beg luggage ni? Dia tanya pula, beg luggage Haji, kat mana je beg luggage ni? Kat mana je? Tuan-tuan dan puan-puan, dah tak perlu dah ingat beg luggage ni. Dah hantar dekat Movenpick tadi, dah selamat. Tuan-tuan akan jumpa balik dekat mana beg ni? Dekat hotel. Dah tak payah fikir dah. Kalau umrah kita kena fikir sendiri kan. Kalau dah sampai haji, tuan-tuan kena ingat adalah beg, sling bag yang berharga tu, kemudian beg hand carry kalau tuan-tuan bawa tu, itu paling berharga tu.
Okey, yang baik bagasi ni tuan-tuan akan jumpa balik dekat hotel nanti. Okey, setakat ni clear. Jadi kita pun akan pergi ke terminal, kemudian kita akan keluar daripada terminal tersebut. Yang ini yang akan berlaku sedikit, mungkin kucak-kacir sedikit lah tuan-tuan. Bagusnya kebiasaannya mengikut pengalaman tahun lepas, ada petugas yang akan angkat. Okey, kembara Raiha Amani, dia ada angkat, dia bagi sembot. Okey, ni kembara, jemaah kembara satu line, jemaah Raiha satu line, Andalusia satu line, macam tu. Okey, jadi di situ tolong berkumpul dengan warna bas masing-masing, nasihat saya. Okey, setakat ni clear. Okey, yang di sini nak naik bas yang tu, nak pergi ke hotel, barulah kita berkumpul dengan kawan-kawan kita yang sama warna. Sebab Ustaz Mutawif pun akan ikut dengan warna dia. Okey, setakat ni clear supaya nak memudahkan Mutawif kira jumlah jemaah. Okey, setakat ni boleh clear tak? Andai kata ini kemungkinan boleh berlaku. Okey? Contohnya jemaah KT 75 saya 75 ada 100 jemaah. 102 jemaah. Maka bas ini dia bukan suka hati je, ini bas kembara umrah yang punya. Bukan tuan-tuan. Maka asal penuhnya bas ini, kemudian akan pergi ke bas yang kedua. Dah penuh bas ini, akan pergi ke bas yang ketiga. Mungkin kemungkinan bas yang ketiga akan ada jemaah daripada travel line yang akan masuk sama. Okey? Namun janganlah pula rasa tertinggal kerana bas yang ketiga ini seandainya berlaku, ada petugas kita yang sama-sama jadi jemaah, iaitu Podi. Okey, ini KT 75 Ustaz Hisham dan UHM dan juga USN. Okey. Bagi KT 92 saya dan juga Umi akan bawa. Saya dan juga Ustaz Ikhwan akan bawa pada KT tarikh 28 Mei. Okey. Jadi andai kata tak nampak dua muka ni, tuan-tuan tolong turun daripada bas. Kalau tak jumpa, kalau contoh jumpa Ustaz Hisham 3 ni tak jumpa, Podi tak jumpa, Ustaz Hisham pun tak nampak, Ustaz USM pun tak nampak, turun daripada bas. Risau pula nanti nanti kan tuan-tuan jadi bercelaru nanti. Usahakan cari, insya-Allah boleh. Biasanya petugas, banyak petugas tabung haji yang bertugas dekat situ. Tanya je, ni syarikat apa Ustaz ni, bas apa? Kebiasaannya dekat sini, dekat baris tadi, Cik Syarul. Patut balik. Tadi line ini kebiasaannya petugas akan asingkan mengikut syarikat. Okey? Baik, dah selesai. Okey, kemudian kita pun naik bas. Okey? Dan nak pergi ke mana? Nak pergi ke Hotel Mekah. Dan ada juga jemaah yang akan terus pergi ke Hotel Aziziyah kita. Okey, setakat ni boleh faham? Dalam keadaan kita sedang berihram, tolong jaga larangan ihram tersebut. Okey, dalam perjalanan kita daripada Jeddah nak pergi ke Mekah ataupun nak pergi Aziziyah, lebih kurang perjalanan 1 jam. Maka dekat dalam bas itu kita akan ingatkan jemaah bertalbiyah sama-sama. Maka tuan-tuan, setibanya kita di hotel masing-masing, maka akan ada taklimat keselamatan yang akan diberikan oleh kita punya pengarah operasi kita, iaitu mungkin Encik Syafiq kita, Haji Syafiq kita, pengarah pengarah operasi nak beri taklimat tentang keselamatan hotel ni. Apa-apa berlaku pada hotel, tahu nak lari kat mana, jangan terjun. Itu penting masa sampai di sana. Okey, maka setibanya kita di Mekah ataupun di Aziziyah, maka preparation jemaah siap sedia untuk kita laksanakan untuk tawaf kita nak bergerak ke Baitullah. Okey? Dan masa inilah yang diguna pakai untuk jemaah yang wanita, mana yang nak refresh badan, nak mandi semula, maka kegunaan beg inilah untuk persalinan pakaian-pakaian ihram bagi wanita, termasuk yang lelaki.
Ustaz, apa lagi yang ada dalam beg ini? Mungkin dia lebihkan pakaian ihram ni. Kebiasaannya Ustaz akan lebihkan satu helai pakaian ihram. Kan biasa lelaki pakai 2 helai, satu bawah, satu atas. Satu lagi saya standby. Biasanya yang bawah tu akan ditukar. Okey? Jadi kegunaan beg ini masa kita sampai hotel di Mekah, baru kita akan tukar, siap sedia untuk kita nak laksanakan rukun yang kedua. Okey, setakat ni clear tak? Clear Baik. Jika di Mekah maka urusan dia sangat mudah. Turun saja daripada hotel, kita terus pergi ke Kaabah. Manakala bagi jemaah yang di Azazia, kita akan tunggu di lobi, kita akan menaiki bas dan kita akan bertolak pergi ke Mekah. Okey? Namun sebelum turun, insya-Allah Mutawif akan ingatkan sebelum kita nak turun, bagi jemaah kita nak buat tunaikan untuk rukun yang kedua iaitu tawaf. Jemaah diingatkan supaya turun saja lobi. Pertama, tolong bawa buku doa. Standby buku doa. Yang kedua, andai kata beg bagasi ni dah sampai, Ustaz saya nak ambil gunting, tolong bawa gunting untuk tahalul nanti. Okey? Kemudian yang ketiga, apa yang kita boleh bawa? Tolong bawa beg ni, kasut ataupun selipar ni. Okey? Apa lagi Ustaz boleh bawa? Tolong bawa spray wudu. Standby. Okey? Kemudian kita akan berjumpa dekat lobi hotel masing-masing dan kita akan bergerak untuk kita laksanakan tawaf. Okey, part ni boleh clear? Okey. Baik. Keadaan mengikut situasi kejadian. Tak tahu apa berlaku, maka kita akan bertolak nak buat tawaf. Maka bergantung kepada Mutawif punya time dan disusun. Okey? Baik tuan-tuan, kemudian kita bayangkan kita dah bergerak daripada lobi, kita pun menuju ke Masjidil Haram. Nak masuk ke Masjidil Haram, kita pun baca doa dipimpin oleh Mutawif. Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhir doa. Sampailah selesai. Kemudian yang lelaki disunatkan untuk kita ittiba, buka sebahagian bahu kanan. Okey? Boleh bayangkan ni, kita sudah berada dalam Masjidil Haram ni dan dalam keadaan lelaki sudah berittiba sunatnya. Okey? Baik. Kemudian diteruskan lagi, Ustaz Mutawif akan pimpin pada jemaah semua, kita akan berniat untuk tawaf. Bagi jemaah yang buat umrah, tolong sama-sama ikut Ustaz guna niat ini. Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram sab'ata aswatin tawafa umrati lillahi ta'ala. Ya Allah, aku hendak tawaf Baitul Haram 7 keliling, tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Okey. Manakala bagi jemaah yang niat dia niat apa? Niat haji, maka niatnya hanya tukar je tawaf kudum tadi, ya. Sama juga tadi, ya Allah, aku hendak tawaf Baitul Haram 7 keliling, tawaf kudum kerana Allah Ta'ala. Boleh faham ni aja? Okey ya, bagi yang niat haji tadi. Okey. Jadi Ustaz, berpisah ke? Saya tawaf lain kudum, yang ni berpisah ke? Jangan nangis dulu. Tak berpisah. Kita sama-sama tawaf. Niat dia tadi lain, tawafnya sama-sama. Okey? Bermula daripada mana? Hajarul Aswad. Bermula daripada penjuru Hajarul Aswad. Maka kita disunatkan apa? Bertakbir. Bertentangan dengan Hajarul Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Sunat yang kedua, kita istilam, seolah-olah perbuatan mengucuk Hajarul Aswad. Okey, cukup. Kemudian kita pun pusing tawaf. Sampai di rukun Yamani, maka Mutawif pun akan
melaungkan juga antara doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampailah habis, jumpa balik penjuru Hajarul Aswad, baru dikira satu pusingan. Okay, setakat ni clear? Maka ada yang tanya, Ustaz, sah tak tawaf saya tadi? Pusingan yang pertama tadi sah tak, Ji? Saya ikut Ustaz ni memang tak tahu ni, saya ikut USM ni. Sah tak? Dikira sah. Okey? Sebab apa? Pertama, seandainya tawaf itu dalam keadaan kita berwuduk. Ustaz tak ingatkan pun tadi saya tak ambil wuduk. Tu tak sah tawaf tadi. Biasanya mutawif akan ingatkan sebelum tadi nak masuk masjid, masa masuk masjid, masa itibak tu kebiasaan mutawif akan ingatkan juga. Okey, untuk kita jaga wuduk, mana yang tak ada perbaharui wuduk. Itu tujuan apa? Spray wuduk tadi itu. Okey? Setakat ni clear? Baik, yang kedua, dalam keadaan pakaian kita bersih tak daripada najis tadi? Bersih, sebab Ustaz tadi dah minta suruh mandi, dah suruh tukar dah tadi, betul? Maka itu antara syarat-syarat sah ketika tawaf. Kita sedang tawaf tadi, ada tak terkena najis ke apa dan sebagainya? Pun tak ada, bersih je tawaf. Maka dah sempurna kita punya sah tadi tawaf kita. Maka apa lagi? Syarat-syarat sah dia, ada tak ketika tawaf tadi, tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat Kaabah, pergi kucuk Kaabah ke, pergi peluk Kaabah ke, ada ke? Setakat tadi saya tengok tak ada pun orang pergi kucuk, tak ada tadi tak ada. Kalaulah perbuatan itu ada, tengah-tengah tawaf ni mutawif bawa jemaah semua belakang, dia sempat lagi pergi ke Kaabah, dia sempat nak cium, maka tuan-tuan, pusingan tadi tak diterima, batal tuan-tuan, kerana kita dah sentuh Kaabah. Ada pula kita tengah bawa sama-sama ni, Rabbana atina, tengah-tengah jalan nampak pula ada pintu terbuka. Ini peluang, sebelum ni tak pernah masuk. Rasa pintu apa? Pintu Kaabah. Jarang pintu Kaabah buka orang. Ada lagi satu pintu yang biasa dibuka dekat situ. Dekat mana? Dekat Hijir Ismail. Ini jarang dapat peluang. Bila buka dia nampak mutawif pun dia pun masuk. Tengah-tengah kita nak melengkapkan satu pusingan tadi tu, dia pun masuk dalam. Dapat, ya Allah, aku dapat dalam Kaabah ni. Maka pusingan tadi tidak dikira terbatal. Kerana apa? Sebab niat kita tadi keliling Kaabah. Jadi tawaf kita tadi dah masuk dalam Kaabah. Maka tak diterima pusingan tadi. Boleh faham ke tidak ni? Okey? Maka tuan-tuan, ada tak ketika kita sedang tawaf tadi, kata Ustaz tak boleh nak pegang Kaabah, maka kita nak pegang bawah Kaabah yang mengikat kelambu Kaabah tu, nama dia batu Syazrawan. Cantik pula batu mozaik ni, kita pun sentuh dia. Maka itu juga boleh membatalkan kita punya tawaf kerana ia sebahagian daripada Kaabah. Boleh faham tak ni? Maka tuan-tuan pusing ikut mutawif 7 kali sehinggalah selesai di penjuru Hajarul Aswad. Yang ketujuh selesai, maka sempurnalah kita punya tawaf kita dalam keadaan kita berwuduk. Okey, setakat ni clear? Boleh nampak gambaran? Okey. Dan mutawif pun akan bawa tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kawasan dataran Mataf yang kosong, tak ramai orang, kebiasaannya akan bawa. Tak boleh nak bawa ke di makam Ibrahim tu, biasanya situ terlalu padat. Maka dia akan lajakkan sedikit. Maka akan diberikan ruang kepada semua jemaah, baik lelaki maupun perempuan, untuk kita dirikan solat sunat. Solat sunat tawaf ke ihram bang? Tawaf. Ihram betul-betul ni solat sunat tawaf sahaja. Aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey tuan-tuan, solat jap. Dah belum? Solat guna niat je Dah selesai kita solat sunat tawaf tadi, kemudian kita nak menuju ke mana? Ke tempat sa'i mas'a. Abda'u bima bada Allah wa rasuluh, inna safa wal marwata ila akhir, Kita pun nak menuju ke mana? Ke tempat sa'i. Okey, dalam perjalanan kita
nak menuju ke tempat sa'i, tuan-tuan bayangkan dalam perjalanan kita, ustaz saya ni tengok haus sangat. Saya tengok ustaz ni punya suara pun dah nak habis. Saya lagilah haus, ustaz. Tolong ustaz, saya nak minum air zam-zam. Maka kita disunatkan minum air zam-zam. Okey? Cuma jangan lupa pula sama-sama dengan ustaz baca doa sebelum minum air zam-zam tu. Dia dah haus sangat, dia togak je terus. Apakah doa dia, tuan-tuan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan diberikan kesembuhan daripada segala penyakit. Baru minum. Minum, tuan-tuan, minum air zam-zam tu. Depan tu nampak macam ada air zam-zam tu. Minum dulu Haji lega Haji minum air zam-zam Okey, dah selesai, baru kita akan sampai ke tempat sa'i. Okey, baru kita akan sampai ke tempat sa'i dan akan dipimpin mutawif macam biasa akan berniat sa'i. Okey, mana yang umrah tadi sa'i umrah, mana yang haji akan sa'i haji. Boleh faham empat ni? Okey, berapa kali perjalanan kita antara Safa ke Marwah? 7 kali perjalanan. Okey, setakat ni boleh clear? Okey, saya ringkaskan ni sebab dah beri amaran sangat dah tu. Okey, setakat ni boleh? Baik, dah selesai 7 perjalanan sa'i kita, maka bagi yang umrah akan bertahlul bagi rukun yang keempat, iaitu masing-masing tadi ustaz dah nasihat daripada hotel tadi, ada bawa gunting tak masing-masing? Ada. Okey, tolong keluarkan gunting dan kita bertahlul. Bagi yang perempuan setidaknya sekurangnya 3 helai rambut digugurkan. Yang lelaki seafdalnya adalah tahlul, gugurkan semua rambutnya. Okey, clear. Ustaz, yang ifrad ni macam mana ustaz? Saya bawa gunting juga sebab ustaz kata tadi suruh bawa gunting, saya pun bawa. Tapi saya niat tadi memang buat haji ustaz. Habis nak gunting ke tidak? Cepat ni, ada 2 masalah ni. Satu gunting, satu tak gunting ni. Mana satu ni? Tuan-tuan yang ifrad jangan gunting lagi. Belum lagi dibenarkan. Okey? Maka selesai saja jemaah yang ifrad sa'inya, maka dia bertenang dahulu. Tunggulah jemaah yang buat umrah ni selesai tahlul, maka kita akan bergerak balik semula ke hotel tadi. Okey? Maka bagi yang berniat haji tadi yang ifrad, jaga pantang larang daripada kita berniat tadi tu sampailah tiba nanti nak selesaikan pekerjaan haji nanti. Okey, boleh faham? Okey, itu mujahadahnya lah, pengorbanannya. Okey, bagi yang jemaah yang dah bertahlul tadi, rukun yang kelima dalam umrah tertib, dah ikut susunan tadi, maka sudah selesailah kita punya larangan ihram tadi, dah bebas seperti biasa. Dah, kita dah selesai, alhamdulillah. Maka dah selesai kita punya ibadah umrah. Kita fokus untuk laksanakan nanti kita Zulhijjah, baru kita nak bergerak ke Arafah nanti. Okey, kita akan Mina, lepas tu pergi Arafah. Boleh faham ni setakat ni? Setakat ni clear? Maka episod seterusnya 7 Zulhijjah akan bergerak, akan disambung iklan selepas ini. Okey, setakat ni clear? Ada persoalan apa-apa? Okey? Okey, baik aja. Betul? Terima kasih Haja. Kalau di markah saya bagi 100 markah untuk Haja. Okey, itu nasihat saya. Set persalinan ihram tadi yang perempuan, masukkan telekung dalam ni untuk memudahkan urusan nanti puan-puan sampai di hotel nanti. Bila ustaz kata nak buat tawaf, yang perempuan digalakkan pakailah sama-sama supaya pengecaman tu mudah bagi mutawif. Oh ni geng kembar umrah, macam tu. Dia kadang sampai sana dah ramai, tak boleh nak bezakan antara Pakistan ke Malaysia. Itu bahaya. Jadi itulah nasihat kami. Itu tujuan telekung tu sama-sama warna dia. Okey ya? Baik, saya rasa masa ustaz dah habis. Baju tak je. Pakai baju umrah tu kan dia tu. Tak boleh. Itu maksudnya. Itu nak melontar. Okey Baik, ada apa-apa? Kalau tak saya suruhkan Q&A lebih kepada
untuk guru saya Ustaz Isyam nanti. Saya rasa cukup sekadar itu. Bagi pada umrah tadi dah selesai. Yang haji tadi kita masih lagi dalam jaga larangan ihram itu. Okey, baik. Okey, last. Okey, pasport kita akan ambil semula. Okey, nanti dekat dalam bas kita akan collect. Masa sampai ke terminal, nak naik bas yang diagihkan tu dah cukup, nanti kita akan collect pasport. Okey? Okey, itu saja. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, kurang itu datang dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Confused nanti. Waalaikumsalam.